Assalamualaikum, ni hari ketiga kita di Nepal. Sekarang kita on the way ke Gandruk, 3 jam daripada Pokhara. Disebabkan kita nak murah punya pasal, kita ambil bas lokal. Harga dia dalam RM500, tapi memang mencabar. Macam sekarang kita berada di lereng-lereng bukit on the way ke Gandruk. Sebenarnya kita dalam bas ni memang bergegap gila-gila, tapi disebabkan phone iPhone dia stabilizekan video ni. Sampai je ke Gandruk, kita kena hike 1 jam. Lepas tu kita nampak keldai-keldai on the way. Nampak kat atas tu, belakangan tu sudah menjadi ekor ikan fistin dalam nasi goreng tu. Sepanjang ini esok sampai pada hari Rabu. Ardi pergi healing petang-petang dekat area Gandruk ni. Memang cantik tempat ni. Sekarang kita dekat Gandruk, the first station. Kita akan berjalan dalam 7 ke 8 jam malam hari ni. Kita tengok belakang, the view, this is one of the best view lah. Jadi itulah aktiviti hari ketiga, di mana kita bergerak daripada Pokhara ke Gandruk dengan naik bas. Dan kita ada hike sekejap dalam masa sejam ke 2 jam. Tonton video yang seterusnya hari keempat bila kita start hiking betul-betul. Assalamualaikum.